inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya mataku kamu nampak tidur, wala yanamu qalbi, hatiku tak tidur. Jadi dengan hadis ini Rasulullah 24 jam jaga ketidur siang malam, hatinya terus Allah, 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 Allah. Saya dah cerita ada satu pengalaman yang saya dah ceritakan banyak kali di mana-mana. Kawan baik saya, pakar mata di Hospital Besar Kuala Lumpur, namanya Datuk Dr. Muhammad Nur Marah Hakim. Dia ni selain daripada pakar mata, ketua jabatan itu, dia juga pengurusi masjid Hospital Besar Kuala Lumpur. Dia kenal saya masa saya bekerja dulu. Jadi dia minta saya baca khutbah jemaat di masjid itu. Boleh dikatakan 1 bulan sekali tidak-tidaknya saya baca khutbah. Di situ bila dia dah rapat, saya dapati dia ikut tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi satu masa saya tanya dia, Datuk, saya sangat kagum dah tentang Datuk. Kenapa Ustaz? Kagum kerana Datuk ikut tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah dan bersolok. Sedangkan zaman sekarang ini, masa itulah awal 80-an. Sedangkan masa sekarang ini Datuk, kalau seorang doktor, seorang profesional lawyer ke apa, kalau dia sembahyang 5 waktu cukup pun saya pun dah paling memandang paling hebat. Sebab masa itu tuan-tuan, orang-orang Islam yang profesional, orang Islam sembahyang ni ada yang tak sembahyang, ramai tak sembahyang. Datuk ni pula bukan saja sembahyang, ikut tarekat Naqsabandi. Jadi saya tanya, apa yang menurunkan Datuk ikut tarekat Naqsabandiyah, bersolok semua banyak kali. Dia cerita, dia kata bila saya lakukan pemindahan mata seorang pesakit, semasa pesakit ini tak sedar kerana bius, kadang-kadang saya dengar nadi dia. Bila saya dengar nadi dia, alat itu, dalam menggunakan alat itu, saya dengar betul-betul jelas degup jantungnya berbunyi Allah, 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 tak putus-putus. Jadi saya dengar lagi, memang itulah. Akhirnya bila dia dah sembuh, dah sedar, ramai orang datang melawat. Saya tanyalah orang-orang melawat, siapa ni? Mereka jawab, inilah guru kami, tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, namanya Qadirun Yahya. Itulah si Qadirun Yahya. Jadi pada situlah Datuk Muhammad Nur ni akhirnya belajar jadi murid Qadirun Yahya. Apa yang saya nak ceritakan ialah sehingga Qadirun Yahya ni dalam keadaan tak sedar kerana apa? Bius, jantungnya itu tetap berbunyi Allah, 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 Allah. Itu kan kekal.